Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pida nak cerita sikit tentang ladang aloe vera, okey? Izinkan Kak Pida kongsi sedikit tentang latar belakang syarikat untuk bisnes ni. Okey, syarikat Forever Living ni merupakan syarikat multi-millionaire yang dah ditubuhkan sejak tahun 1978 dan sekarang dah berkembang pesat di lebih 170 negara. Termasuklah negara kita, Malaysia. Video ini adalah video ladang dan juga kilang syarikat Forever sendiri, di mana bahan mentahnya iaitu aloe vera atau lidah buaya ditanam sendiri secara manual dan organik tanpa bahan kimia. Jadi, bila kita tengok ladang yang besar ni iaitu saiz dia 2 kali ganda negara Singapura, maksudnya syarikat ni memang sangat-sangat besar dan sangat-sangat kaya sehingga boleh supply produk aloe vera ke serata dunia tanpa menggunakan orang tengah. Maksudnya, bila kita berniaga dengan syarikat gergasi ni, berapa pun untung yang kita buat, dia mampu bayar. Dan sebenarnya, keuntungan bisnes ni secara pukal sehingga 70%. Tanpa berkongsi dengan mana-mana pengedar pun. Mana nak dapat untung besar macam ni, betul tak? Lagi best modal dia kecil je. Dengan RM90 dah boleh mula dapat ID dan terus dapat aplikasi kedai dan juga website secara percuma untuk mulakan bisnes teknik orang cari kita ni. Jom mula sekarang. Jangan lengah-lengah lagi. Bila lambat mula, lambatlah dapat keuntungannya. Lepas tu, Kak Pida akan guide satu-satu dalam grup support lain.